Kapal terbang Malaysia Airlines 737-800 patah balik sebab engine fire. Sudah. Apa pula jadi ni? Okay, tak apa. Layan abang kita akan explain. Alright. Okay, benda ni berlaku actually 14 Mac lah. Tapi cerita ni baru dilaporkan lebih kurang 16 Mac ya. Okay, 14 Mac pesawat MH702, pesawat MH705 daripada Manila ke Kuala Lumpur berpatah balik selepas take off daripada Manila. Okey, dia departure kalau kita boleh tengok 5.37. Okey, schedule arrival ni schedule arrival KL lah, tapi dia Saturday diverted to Manila. Okey, lepas take off di Kuatiri actually dia kena bird strike cerita burung tak apa, nanti kita semak pasal burung ni Dia langgar burung, so enjin tu terbakar dan dia pilot buat tindakan cepat, secure the engine, secure the aircraft, terus patah balik dan divert to Manila, landed safely di Manila. Okey, cuba tengok footage ni sekejap Okey, ini footage daripada flight radar yang abang kata jumpa lah So pesawat tu MH705 berlepas. Lepas berlepas je, dia baru climb lebih kurang tinggi 3-4 ribu macam tu lah. Dia kena langgar burung and dia terus berpusing berpusing terus patah balik secepat mungkin dan mendarat di pangkat terbang Manila. Tindakan cepat, sangat dipuji. Alhamdulillah. Okay, actually cerita kapal terbang langgar burung ataupun burung langgar kapal tak kisahlah yang mana-mana tu. Actually dah banyak sangat kita dengar kan. Okay, yang paling tragis yang berlaku dekat Jeju Air tu lah kan, yang melanggar dengan burung terus patah balik. Dia belly landing dekat sana dan dia terhempas, dia crash, tak dapat berhenti, habis semua 2 orang je selamat Jadi macam mana kita nak buat ni masalah burung ni? I think dah sampai masa ni lah kot pihak authority, pihak airport apa semua kena berganding bahu, memikirkan cara yang terbaik lah untuk actually mengelakkan masalah burung ni. Ada cadangan sebelum ni yang kata apa ni, abang kapten, kita letak wire mesh kelah dekat depan enjin tu. Itu actually okey lah cadangan tu, tapi masalah dia kapal terbang ni dia bila kita buat benda macam tu, dia akan ada banyak halangan. Dia ada banyak halangan dan performance kapal terbang tu akan drop. Okay, untuk kapal terbang tu terbang dengan optimum, pada keadaan yang sangat optimum, dia memerlukan udara yang banyak, udara yang solid lah. Dia tak boleh ada gangguan udara apa semua, tak boleh. Jadi dia sebab cadangan tu mungkin masa hadapan mungkin ada saintis ke teknologis ke apa engineer yang boleh fikirkan cara terbaik lah untuk cover depan enjin kapal terbang tu kan. Tapi actually saya ada lah terfikir jugalah kan, macam mana lah actually cara kita nak mengelakkan masalah burung-burung berterbangan ni kan. Jadi mungkin ada satu cara ni, tak tahulah korang nak ambil tiket serius boleh, tak serius pun tak apa, tapi dia just my opinion lah. Kau tahu tak yang kau raya kau main macam thunder clap macam keluar pom tu kan. Yang tu pun actually boleh menakutkan burung tu sebenarnya, tak ada clap tu kan. Tapi ialah bukanlah tembak tak tentu pasal kan. Bila kita nampak, bila pihak airport nampak banyak sangat burung tu, dia orang tembak lah mercun tanda clap tu kan. And then ada bunyi-bunyi actually yang boleh yang boleh menakutkan burung. Jadi mungkin ada pakar-pakar burung kat sini, pakar-pakar zoologis apa semua, saya tak pastilah kan. Mungkin boleh datangkan dengan cadangan-cadangan yang lebih baik supaya pihak airport, pihak aviation, industri aviation ni, kita dapat mengurangkan masalah burung-burung terbang kat airport ni. Sebab itulah bila burung terbang dekat airport ni jadi masalah. Dia masuk enjin, dah enjin fail, kalau kena dekat bahagian-bahagian kapal terbang yang lain pun akan rosakkan kapal terbang lah kan. Dan ada jugalah saya rasa lah macam yang korang suka main laser hijau tu kan, yang laser pointer tu kan. Apa kata daripada komen laser pointer tu, mungkin pihak airport boleh gunakan laser pointer tu untuk laserkan burung-burung ni supaya dia cabut, dia belah pergi tempat lain kan. Itu pun actually boleh mengganggu, bukanlah mengganggu, boleh
buat burung tu tak comfortable supaya dia tak duduk dekat area airport ni kan. And burung dia lagi satu, dia tak suka benda-benda yang ada pantulan cahaya tau, benda-benda yang reflektif. Dia tak suka lah. Dia nampak benda kilat-kilat kan, nampak cermin ke apa semua, dia orang tak suka tu. Kan, jadi mungkin boleh di ketengahkan cadangan-cadangan ni. Dan ada juga actually ada setengah airport yang saya tahu dia gunakan perkhidmatan burung helang. Burung helang tu disewa yang dah dilatih terbang dekat area airport untuk menghalau burung-burung kecil-kecil ni kan, yang buat hal dekat airport ni kan. Dan mungkin juga kita boleh gunakan teknik letak jaring ke apa semua untuk tangkap burung-burung ni sebelum dia terbang berdekatan dengan airport kan. Actually saya tak pasti dah sama ada radar kita dekat pihak airport ada kemudahan yang radar ni yang boleh kesan burung ni. So bila dia dapat kesan burung ni, so dia akan bagi tahu pilot. Even pihak ATC pun boleh plan, okay. Kalau route ni nampak banyak burung, kita tukar routing lain. Jadi mungkin kalau kata runway take off kat sini ada langgar burung, kita patah, kita tukar runway yang lagi satu. Jadi boleh mengurangkan risiko lah untuk langgar-langgar burung ni kan. Jadi burung ni lagi satu actually, dia biasanya terbang pada ketinggian 2,500. Ini burung kecil lah, 2,500 ke bawah lah. 2,500 kaki, 2,500 kaki ke bawah biasanya dia adalah banyak burung-burung halus-halus ni. Burung-burung yang halus dia terbang biasanya dalam kumpulan. Jadi itu yang bahaya tu, dia bawa geng kan. Bila dia bawa geng masuk dalam enjin kapal terbang, sadaqallahul azim kan. And sendiri pengalaman saya sendiri, saya pernah kena sedikit pelik lah. Saya kena pun tinggi saya kena dalam 6,000 7,000 kaki. Masa tu saya nak fly masuk ke Sibu, tengah descend. And burung yang langgar tu saya tak rasa tu burung kecil. Yang ramai lah saya langgar tu burung macam burung helang ataupun burung enggang lah. Besar-besar dia terlanggar dekat bahagian cermin depan ke terbang lah. Pecah cermin tu kan. Tapi tak adalah pecah sampai ke dalam. Kalau pecah sampai ke dalam dah tersedut keluar lah pilot kat dalam tu kan. Jadi alhamdulillah tak ada apa-apa, cuma masih boleh fly. Tapi kerosakan kepada cermin tu teruk lah kan. Jadi itulah, kita kena saya rasa dah kena fikirkan something lah, method yang lebih baik untuk menghalau burung-burung ni kan. Dah banyak sangat kes kalau kita dapat kontrol kapal terbang patah balik dengan selamat, alhamdulillah lah kan. Kalau tak boleh nak kontrol, itulah jadilah macam yang dah jadi dah pun. Awal tahun hujung tahun itu hari yang pesawat di Korea tu kan, habis semua meninggal kan. Benda ni boleh dielakkan lah sebenarnya kan. Jadi itulah, mungkin itulah pihak-pihak berkuasa, pihak-pihak zoologis kena bekerjasama lah kot dalam hal ni lah untuk mengurangkan masalah burung. Okay, itulah sekian abang Captain boleh share. Alright, Assalamualaikum, bye bye.